Selalu aku buat konten bola sepak tempatan atau Indonesia lah. Ada sekali dua lah yang aku buat Bundesliga dulu. So hari ni kita nak pergi MU dalam ASEAN All Stars. Lain sikit. Nak go Old Trafford, belum ada duit lagi. So kita tunggu MU lah yang datang ke Malaysia kan. Semalam aku buat konten kat TikTok dan juga YouTube, tanya pakai jersey apa. So aku dah pilih. Aku pilih pakai jersey hitam ni, nameset Igalo. Kenapa? Sekejap lagi aku cerita. Now jom kita ke Bukit Jalil dulu. Let's go. Okay, so dah sampai stadium Bukit Jalil. Agak ramai walaupun game lambat lagi. Gate buka pukul 5. Last aku datang stadium Bukit Jalil tahun 2009. Aku ingat masa tu yang MU main 2 kali. Masa tu ayah aku belanja lah. Walaupun masa tu aku dah beli dah tiket, tapi ayah aku belanja dapat seat yang lebih best. Dan aku dah few times juga datang dan tengok MU. Aku last tengok 2019 dekat Singapore. Masa tu bekerja. So untuk kali ni aku tak adalah macam gila sangat. So aku beli tiket paling murah. Okay, dan kenapa aku pakai jersey yang ini? Sebab nameset Igalo ni aku rasa sangat unik. Ini adalah antara jersey paling best lah, sebab dia punya design pun cantik. Dan Igalo ni seorang pemain yang bagi aku dia macam fans juga, sebab dia adalah seorang peminat MU yang dapat orang kata sempurnakan mimpi dia lah untuk bermain untuk pasukan Manchester United ni. So aku dah sampai dekat Bukit Jalil. Now kita nak tengok apa yang ada dekat stadium Bukit Jalil ni. Dan jumpa ada rakan-rakan juga, bukan setakat yang di Malaysia tapi juga rakan-rakan daripada Indonesia yang datang ke sini. Let's go. Tu dia. Baru go 3 tapi dah ramai gila. Jom. Glory, glory Man United. Pukul 15 pun kita teruskan. Jom. Sekarang baru pukul 3, belum pukul 4. Dia buka pukul 5. Orang dah beratur lah. Oh gila. Panas je. Dan tadi kita dah tengok sikit merchandise yang ada. So ada jual jersey ASEAN All Stars. Ada merch untuk game malam ni juga yang MU punya. So alright lah. Sikit ramai. As usual lah, kita sampai, kita pergi Bagelo dulu. Ada nak jumpa rakan daripada Indonesia. Kita boleh berborak sikit pasal MU dan juga bola sepak Nusantara. Let's go. So inilah dia line untuk masuk gate B. Saya tak nampak lagi hujung dia kat mana. Tapi bermula 6.30 akan ada konsert. So hari ni aku bukan setakat nak tengok je, tapi ada kerja sikit, kita buat konten. Sudah mula discuss. So nanti korang boleh tengok lah edisi khas ni apa rupa. Sekarang pukul 5.26, gate tak buka lagi. Tapi line nak masuk dah panjang gila. Gate B, gate aku, daripada gate depan sampai ke LRT orang nak beratur 6 jam. Sekarang dah start beratur nak masuk gate. Panjang gila line. Pusing-pusing. Kami Syarif dah nyanyi kat belakang. Selepas sejam lebih beratur pukul 6, 7 lebih masuk. Barulah lepas masuk ke dalam KL ni.
Jujur, ini adalah yang paling gila lah, paling nak nampak lah. Guys, Zik, ini geng-geng beratus sejam. From Malaysia. Semua benda kena beratur. Nama saya kena beratur. Dia kena beratur. And witnessed by our dignitaries. Receiving the Tengku Arif Pendengaran Tengku Istana Bidang Indonesia. Lang. Sekarang anything below 5'5" dah rendah. Ayu Ugarte. Guys, thank you. For 23, Muhammad Azam Azmi Gula. The second from Kendall, the Super Putas, and replaced by number 29, Muhammad Azam Azmi. Ramai gila yang lagi. Jadi tadi Ladies and gentlemen, the final score for Medan. Cara? Saya menang Kia. Saya menang. Saya menang. Asia bawah. Sekejap. Tim ASEAN. Dia masih bawah. ASEAN bawah. Asia bawah. Asia bawah. Tapi bukan dia yang kat piala. Itulah kisah MU musim ni. Oh, panas berpanas, beli tiket apa bagai semua. Tetap tak ada rezeki tengok MU angkat piala. Tapi tak apalah. Yang penting dapat tengok Bruno, dapat tengok Ahmad dari depan mata.
So dah panas, jom balik. Next video Malaysia lawan Cape Verde. Bye. Ini serius ya bang? Banana Freestyle ni serius ke main? Banana Freestyle